ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mari kita tengok pagi ni kitab Min Adabil Islam ataupun adab-adab pilihan dalam Islam ni pada muka surat yang ke-56. Habis tang sampai di sini saja petikan ringkas daripada apa yang telah disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sambung di situ, masih lagi dalam tajuk adab melayani tetamu. Adab yang ke-18, adab macam mana kita nak layan tetamu kita. Baik, jelaslah daripada hadis-hadis di atas bahawa sunnah ini adalah mengutamakan orang yang lebih dewasa. Yang kata sunnah ni antaranya ialah melebihkan, mengutamakan orang yang lebih dewasa dari segi umur dia. Yang kedua, lebih berkedudukan, jawatan dia dan pangkat dia dan sebagainya, atau yang lebih berilmu. Tiga ni sunnah Nabi SAW. Apa dia? Utamakan tiga golongan ni. Pertama, orang yang lebih dewasa daripada kita. Yang kedua, orang yang lebih berkedudukan daripada kita. Yang ketiga, orang yang lebih berilmu daripada kita. Pasal apa? Orang berilmu ni pasal kita nak keberkatan ilmu dia. Orang berkedudukan ni sebab kita nak menghormati macam mana dia dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, orang dewasa ni itu penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Baik, maksudnya apabila ada dalam kalangan hadirin orang yang lebih dewasa, contohnya, atau lebih berilmu, atau mempunyai ingatan yang kuat. Ingatan yang kuat ni orang yang menghafal Al-Quran, hadis dan sebagainya, berketurunan Nabi yang mulia, berpangkat imam atau ketua, seseorang yang berjihad fi sabilillah, atau seseorang yang terkenal sebagai penyumbang dan pemurah pada kerja-kerja kebaikan dan seumpamanya, maka secara sunnahnya hendaklah diutamakan orang-orang seperti ini dalam hal layanan sebagai tetamu. Macam kita bincang minggu yang lalu lah. Kita buat kenduri kenara, kita buat majlis,
ataupun berada dalam majlis, kita menyebut, kalau boleh tu kita sebut orang-orang yang macam ni. Kan macam kita buat majlis yang berbahagia fulan bin fulan, fulanah binti fulan, kita sebut dia. Dan tuan-tuan semua, kalau mic situ 200 nak sebut 200 lingkup lah kan. Pakai tak boleh cakap apalah. Sebutlah yang dibagi dah ni. Hadis sunnah Nabi bagi dah. Siapa? Dia orang yang ada ilmu ke dalam kalangan kita tu, siapa dia? Yang perlu ramai-ramai, siapa dia? Seorang ustaz kita sebut. Kalau mai situ 50 orang ustaz, 30, 20, 10 tak usah sebut semua. Sebutlah yang paling tinggi ilmu dia, ataupun di kalangan mereka tu ambil seorang dua cukup kan. Macam tu. Siapa lagi? Orang yang ada ingatan yang kuat, dia hafiz Quran, hafiz hadis dan sebagainya. Sebut nama dia, penghormatan kepada dia. Kalau dia tu hafiz, buh di belakang dia tu Al-Hafiz. Kita memberi, dia tak mau. Orang yang hafiz ni dia bukan mau sangat orang nak sebut dia Al-Hafiz. Bukan hafiz macam saya hafiz. Saya bukan Al-Hafiz. Saya hafiz depan. Saya insya-Allah sampai mati hafiz. Kan? Orang hafiz ni boleh tentui, tapi hafiz ni sampai mati hafiz. 7 hari hafiz lah. Anda pergi ceramah kat budak-budak hafiz darga, ma'at hafiz darga. Nak tanya enta target apa? 3 tahun. Enta 2 tahun ustaz. Oi. Enta 3 tahun. Enta tahu ustaz berapa? 7 hari. Orang hafiz, budak hafiz ni baik-baik, depa akan pergi kona. Mau terkejut. Macam mana boleh 7 hari ni? Hari tahnik tu buh nama hafiz entah. Kan? Hafiz kita hormat dia, kita sebut gelaran di belakang. Dia bukan mau, tapi kita lah, kita membesarkan dia. Kalau dia ada datuk, kita sebut datuk dia. Kita bukan kelapang sangat ke datuk tu kan, tapi hormatlah dia ada. Kita memberi penghargaan kepada dia. Dia tuan, dia Tan Sri, dia encik, sebut dia. Kita sebut dia, kita hormati dia, kita raih dia. Dia tengku ke, Said ke, apa ke, sebut dia. Tak ada rugi apa satu. Dan kita pun bukan sangat besar ke benda tu, tapi penghormatan kepada dia. Sebut itu. Dia keturunan Nabi yang mulia, kita sebut. Dia Habib ke? Habib tu gelaran kita yang dikasihi. Kan? Ataupun orang selalu sebut Sayyid. Sayyid ni tuan yang dimuliakan. Kan? Sebut, kita sebut. Habib ke, Sayyid ke, sebutlah. Kita orang Melayu Said. Kalau ikut Sayyid kan, Sayyid ni dia orang yang dia dihormatilah, tuan lah. Sayyid ni tuan. Kita orang Melayu ni Said ya. Kadang-kadang jadi Said gitu kan. Kan? Nah, jadi kita sebut dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ataupun orang yang berpangkat imam atau ketua di satu qaryah tu, dia tu imam, hormati dia. Kalau dia ada dalam kalangan kita, sebut tu imam, panggil dia mai duduk depan. Nak panggil apa ustaz? Dia tu imam habis 4 senawi. Saya hang duk kira apa, dia imam di situ, dia kepala qaryah, dia hormat dia. Ataupun orang yang berjihad fi sabilillah, dia pergi berperang di jalan Allah, ataupun dia buat kerja-kerja di jalan Allah. Orang yang aktivis, contoh aktivis, dia aktivis kebaikan ni, benda-benda baik ni, kita hormati dia, raih dia. Atau seseorang yang terkenal sebagai penyumbang dan pemurah, dia orang kaya ataupun orang sederhana ke orang apa ke, dan dia banyak menyumbang, kita raih dia, kita hormat dia. Bukan kita hormat pasal dia kaya, tapi hormat pasal kayanya hati budi dia dengan menderma dan sebagainya. Nak buat apa ke orang miskin pun kalau kedekut piang, kalau menyombong? Bukan, kedudukan tu bukan pada miskin kaya tu, tapi apa dia buat dengan kekayaan dia. Hak tu yang kita hormat. Dia ni miskin, apa dia buat dengan kemiskinan dia? Dia jaga dia apa semua, kita hormat dia. Kita kasih dia. Bukan kasih pada benda tersebut, tapi apa dia buat dengan benda tersebut. Yang tu kita raih dia, kita hormat dia. Maka secara sunnahnya hendaklah diutamakan orang-orang seperti ini dalam hal layanan sebagai tetamu. Kita layan mereka. Kalau kita buat kenduri kenara nak buh meja khas, mereka buh lah, tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Kan? Kita ada kenduri kenara, adalah satu meja asin ke, buat, tak ada masalah apa. Kita meraih mereka. Cuma jangan bagi makanan tu berbeza lah. Makanan sama. Makanan sama apa? Cuma mengkut pinggan lain sikit tak apalah. Makanan bagi sama. Terai mereka.
Dia YB ke, dia datuk ke, dia adun ke. Adun belah nu Ustaz, tak usah kira belah nu belah ni. Kalau dia tu adun, dia ahli yang berhormat, hormat dia. Sebab tempat tu orang pilih dia, kita hormat dia. Kita ra'i dia. Bukan ra'i kerana jawatan dia, tapi kedudukan dia dipilih oleh kaum dia. Kemudian baru datang giliran orang yang di sebelah kanannya. Tidak kira siapakah orang yang sebelah kanan tersebut, dan begitulah seterusnya. Kalau kita duduk dalam majlis kita ni, buat kenuri bulat macam ni, kata orang lelaki semualah tahlil. Okey, kita nak hidang. Hidang kat siapa dulu? Bukan hidang pintu dulu. Hidang pada siapa ni dalam majlis kita ni? Hadis sebut nama-nama tadi ni. Hidang kat siapa dulu? Kalau dalam majlis tu yang paling besar sekali ada Tok Imam. Mai hidang kat Tok Imam dulu. Lepas tu orang kanan Tok Imam taman. Tak kiralah hak kanan tu tak apa cerdik, kena dia. Pasal dia duduk belah kanan. Tak, dia tak cerdik. Cerdik tak cerdik, dia duduk belah kanan. Sunnah Nabi. Nak bagi dia. Kita hak pintu dulu. Pasal apa? Saya lagi senang dapat keluar Ustaz. Dialah fikir secara logik betul lah. Tapi sunnahnya tak ada. Sunnahnya cari Tok Imam dulu. Orang-orang yang disebut nama tadi ni. Bagi kat dia dulu. Ataupun orang bagi budak-budak dulu. Pun boleh. Budak-budak dulu kan. Orang tua lah ni. Dia budak dulu. Dulu budak lah orang tua. Cik, baik. Aturan seperti ini adalah dengan mengambil. Macam tu juga salam tuan-tuan. Saya lupa sebut. Di salam kan. Kita masuk majlis tu. Kita kena pergi salam dengan hak disebut nama tadi ni. Bukan salam tang pintu. Pusing kanan. Tak, tu tak kena sunnah. Tu sunnah Melayu. Sunnah orang Melayu, dia masuk pintu, dia salam orang kanan pintu kan. Dia salam. Tu sunnah Melayu. Salah? Tak salah. Tapi tak betul pun. Dia khilaful aula. Dia bersalahan dengan benda yang utama. Mai salam dengan tu. Salam siapa dia situ paling tokoh situ salam. Lepas tu ambil kanan dia. Kan itu sunnah Nabi SAW. Salam pintu mula kanan tu itu sunnah Melayu. Macam dengan soft Arab dengan soft sunnah dengan soft Melayu lah semayang kan. Soft Melayu tahu lah hujung. Tu soft Melayu. Kan? Kena bagi beza. Kita kadang-kadang kita dah jadi kebiasaan tak? Jadi kebiasaan lah. Dan tak berdosa pun. Dia buat tu tak berdosa pun. Cuma bersalahanlah dengan benda yang utama. Baik kita buat yang utama kan. Aturan seperti ini adalah dengan mengambil kira gabungan antara nas-nas yang menyuruh kita supaya memulakan yang kanan dan nas-nas yang mengatakan mulakan yang besar. Baca Nabi sebut sebelum tadi kita bincang dah. Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati orang besar. Nabi habaq bukan daripada kalangan kita orang Islam ni, khususnya dengan Nabi ni, orang yang tak pandai menghormati orang besar, orang yang ada kedudukan, orang yang ada ilmu, orang yang tua pada kita. Mulakan dengan orang-orang yang berpangkat. Mula dia ada pangkat apa, kita hormat dia. Dan hadis-hadis seumpama hormat dia tak salah, jangan menghinakan diri kita dengan dia. Hormat tak salah. Yang salah ni menghina diri. Duk pi mengampu-ngampu, meminta-minta. Hak tu yang salah. Hormat dia tak salah, memang dituntut. Tapi duk mengampu, kipas dia sampai dia sejuk gedi. Kipas bagus kan, kipas. Tapi sampai dia sejuk. Duk kipas lagi. Punya teruk. Ada yang tu? Ada. Dia punya jack. Bos dia baru, saya mencadangkan. Saya sokong bos. Dah, saya tak cadang ni. Tak kira cadang tak cadang, sokong dah. Tu dia. Punya teruk. Dia punya ampu. Sokong tak salah, tapi mengampu tu yang salah. Kadang-kadang tentu hak tukang ampu tu lebih pada tuan tu ni. Kadang-kadang lah. Hak tuan tu tak tahu mana pun. Hak duk ampu tu, yang tu lagi. Hak duk kiri kanan dia. Hak tu lagi sakat. Dia lebih, orang panggil apa? Lebih sudu dari mangkuk lah kot, no? Lebih sudu daripada kuah. Kuah ada banyak tu, sudu ni dah sok. Macam tu lah, macam tu. Lebih sudu daripada kuah, bukan lebih sudu daripada mangkuk kan. Sudu ke kuah, Ada tak? Ada banyak. Kadang-kadang tu di hospital ke apa, kadang-kadang tak semua macam tu. Yang berlawanan dengan tu pun banyak. Saya nak sebut ya kadang-kadang. Kadang-kadang di hospital tu hak doktor dengan nurse tu tak tahu mana pun. Dia faham macam ni tak boleh. Nu hak guard tu lagi sakat. Kan?
doktor dengan nurse ni peraturan dia kata budak sekian-sekian tak boleh masuk. Hak guard tu yang menjadi sangat tu. Kadang-kadang, bukan semua macam tu. Kadang-kadang dia pun tu lebih sangat. Kita pun telefon, awak peraturan hampa teruk, kami tak buat yang tu ni yang guard tu kata. Kau tu dia kata. Kan? Jadi kadang-kadang, bukan semua macam tu kan. Sikit sangat macam tu. Lain banyak, baik banyak lain. Dan tak semua guard perangai macam tu. Perangai guard baik pun banyak. Yang budi bicara dia elok banyak. Kita ambil sikit tadi ni supaya jangan jadi kat kita. Kadang-kadang hak mai urusan dengan guard tu action lebih pula. Hak tu pula action. Macam tu juga kerja buat kita kadang-kadang yang duduk di kaunter tu elok. Hak menguruskan orang hak mai tu mengadang ada pula pada. Kadang-kadang hak mai tu elok, hak duduk di kaunter angin tak kata wala pada. Jadi dia bukan ke semua, tapi dia ada sebahagian macam tu. Ada kau ada, dia ada. Anda terima satu bukan terima mesej dak. Facebook kawan anda seorang, dia tulis dalam Facebook dia 2-3 hari lepas. Dia pergi satu pejabat kerajaan. Dia pun tak tulis mana, anda pun suka nak. Anda pun tanya dia tak jawab, mungkin dia nak jaga masalah. Dia tulis macam mana? Lebih kurang lah bahasa dia tak nak urang macam tu sekarang lebih kurang ni. Sekarang berada di satu pejabat kerajaan. Klien ada lebih kurang dia kata anggaran 60 orang. Lebih macam tu lah bahasa dia tulis. Yang mai pelanggan tu kebanyakan orang tua-tua dia kata. Pejabat mana? Banyak orang tua-tua mai. Tak tahu lah kan. Banyak orang tua-tua. Dia kata ada 5 kaunter. Dia tulis. Dia pun dah duduk tunggu lambat. Maknanya duduk tulis Facebook. 5 kaunter. 2 kaunter sahaja dibuka. 3 lagi dia tulis 3 kaunter lagi, 1 duk baca katalog Avon. Dia tulis katalog Avon. Hak satu lagi tu bahasa tak apa elok, saya tak mau sebut kata tuan lah. Kan? Maknanya nak cerita apa? Ramai lagi staff duk tengok katalog Avon. Ada 3 orang duk tengok katalog Avon Yang kaunter buka 2, yang orang 60 orang. Kalau tak ada orang ke apakah hak tu cerita lain lah. Kawan dah tak ada kan nak menung kuih tu kan. Ataupun nak baca sangat katalog Avon dengan seorang bank utusan Malaysia, hampirlah dalam bilik ke apa kan. Kok dia letih kan, kadang-kadang betul dia nak layan banyak, kadang dia ambil rehat sat 10 minit, kena faham juga kan. Tapi tang tu dia baca tak saya dak baca pula katalog Avon. Avon tak salah, kita tu 4-5 orang kita perempuan tu. Allah, dia kata rimah. Rimah. Jadi pun ada juga macam tu, bukanlah semua. Banyak baik-baik lagi, elok-elok kan. Tapi yang berlaku dengan dekat Anas sendiri, ada satu pejabat kita ni. Ni di daerah Kubang Pasu ni. Anda pergi, dia pejabat tu 2 tingkat. Hak bos-bos mau duduk tingkat kedua. Anda pergi di bawah kaunter. Masuk kaunter belah kiri. Pejabat mana jangan duk bayang lah. Dia angkat serobak tinggi ni. Muka dia pun tak nampak. Nata Assalamualaikum, nak jumpa dengan sekian. Ni seorang abang tak turun ni. Naik tingkat atas. Tingkat atas tu masuk, dia kata cermin belah kiri. Tu dia. Dia tak turun langsung. Entah. Lepas tu kita pun naik atas jumpa dia punya tu. Awak teruk ngak geng bawah. Dia pun tanya kita ayat, sila sabar. Dia pun tanya ayat mudah. Dia tadi tu pakai lebay ke tak pakai lebay? Nuhat bos dia pun. Pakai lebay tak pakai lebay? Kita kata pakai. Dia tua dia tak. Dia pun tahu lah. Dan yang lecehnya apa saya pakai? Pakai lebay apa panggil? Hak leceh tu pakai lebay tu. Tu Allah, kalau tidak anak buat panggil buruk tuan cabut lebay Ustaz. Jadi memburukkan lebay, wallahu a'lam. Nanti kita sambung sebahagian orang tu, insya-Allah kita sambung selepas ni. Kita bersama-sama dengan Ustaz Abdul Khair. Silakan Fadil Ustaz.